Hai korang, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share korang resipi biskut Biscoff coklat. So biskut ni sangat sedap, rasa dia sedikit pahit dan manis daripada Biscoff. So jom kita mulakan. Pertama sekali, saya menggunakan 250 gram pure butter. Korang boleh gunakan yang salted butter. Okey, kemudian saya masukkan 100 gram gula perang dan kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 1 tablespoon coklat Emulko dan kemudian saya tambahkan 50 gram minyak masak. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 10 gram dark cocoa, 20 gram serbuk koko biasa dan 30 gram tepung jagung. Dan kemudian saya masukkan dalam 200 gram tepung gandum. Kemudian kita ayatkan kita punya tepung-tepung ni sehingga habis. Bila dah siap, saya masukkan 50 gram susu tepung, 1 sudu kecil baking powder dan 1 sudu kecil emplek. Kalau tak ada emplek, korang boleh tukar kepada tepung beras. Kemudian kita gaul sehingga menjadi dough, okey? Bila dah siap, so saya masukkan dalam piping bag dan kemudian kita akan letakkan kita punya adunan ni mengikut saiz yang korang nak dekat atas baking tray, okey? So kita akan buat sehingga adunan kita ni habis. Okey, bila dah siap, so saya akan tekankan dekat bahagian tengah dia dengan sudu untuk senang ataupun mudah saya letak Biscoff spread tu nanti. Dan kemudian saya akan bakar dalam oven pada suhu 160 darjah selama 20 minit. Bila dah siap bakar, so kita dah boleh pipekan Biscoff spread kita kat bahagian tengah, okey? Selepas korang letak Biscoff spread ni, korang boleh bakar. Tapi saya buat ni, saya tak bakar sebab nak kita punya Biscoff spread tu lembut bila dimakan, okey? So korang biarkan seketika sehingga dia punya spread ni agak sedikit keras dan korang boleh susun dalam balang nanti, okey? So korang, inilah hasilnya biskut Biscoff coklat yang kita buat tadi. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.